Ya, saya. Datang. Baru lagi. So, semua kita guna kad. So, seorang saya akan bagi satu kad. Awak nak tu, tapi dah ada. So, ini harga sama dengan ni. Sama harga dia. 500. Ya. Sama. Semua baru. Aircon baru, tilam baru. Ini guna remote je. Ni kalau awak guna basuh baju, awak nombor 1 guna nombor 1 kat sini. Semua baru. Semua guna kad. Nak access semua guna kad. So awak cuma boleh masuk pintu depan. Daripada pagar depan, pintu ini belakang boleh. Tapi bilik orang lain awak tak boleh buka. Access ni cuma bilik awak je. Ni memang direct daripada Temerloh. Ya ke? Terus direct sampai sini. Mak kakak ipar saya. Tapi dia macam tak komplit kan. So saya macam sambung juga. Yang ni nak buat apa ni? Terus duduk je. Buat baju je. Semua dah komplit kan. Baju dah ada, semua dah ada. Kalau awak duduk sambung boleh je kan kalau dah boleh je. kan? Boleh je. So confirmnya itu 6 lah. Tapi kalau macam saya boleh sambung lagi kat sana, saya ingat macam nak sambung lah dengan Cik Nabil. Sambung je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau dah selesa, nak bilik tu lah. Yang mana ni? Yang sebelah saya transfer. Boleh. Cik dia accommodation So tu saya bawa mak saya. Okay, bye.